Ni. Cannot go. Lagi dia pergi tukar. Dia cannot go. Nampak tak tadi? Depan mata kau. Aku potong nasa. Apa? Dia tak boleh pergi lah. Dia pulang habis kan? Masa kat sebelah orang buat tu. Wah, aku rasa macam lagi slow Ezon ni. Sekali boleh lah. Kalau 3-4 hari seminggu, baik duduk rumah Haji. Okey kawan-kawan, pagi ni Obi Haji nak test exhaust yang kita pasang semalam. Togel je, dia tak ada cover. Bersama kawan-kawan taman. Budak-budak ni pun tak boleh percaya ni, balik mesti dia tinggal Obi Haji ni. Tapi tak apalah, tinggal lah. Apa aku kira, minyak pun tak isi lah, tak sempat lah. Okey, lepas. Noah, kau kata naik motorkap nak test meter. Cirit aku lah kena ni. Sah, kado macam mana kado nak? Dah buka belum? Oh, Haji. Buka pun belum, macam mana? Aduh, lupa Haji. Lama tak makan Haji. Hari tak datang. Nasi lemak pantai tu lah. Weh, itu makan lah. Ada. Ha? Oh, sini. Pak. Lima mahal dia letak macam tu ya. Nak pergi mana ni? Aku nak start balik. Kita dah bincang-bincang. Kita pergi Bagan Lalang. Tak boleh harap ni semua ni. Depan tu pun tak boleh harap. Ni pun tak boleh harap. Nasa pun tak boleh harap. Harap aku dengan Jimam je nanti slow. Semua ni melaju Oh, kita dah bagi full throttle lah. Kita tak boleh corner. Tayar keras. Tayar lama kita bawa slow. Tengok dia orang tu gila dapat corner tu dia bagi cukup. Woi, jalan dah rosak sini. Woi. Rosak tengah jalan woi. Jibam potong Jibam sudah potong tang. Ini baru betul rider pakai baju motor. Ada. Okey, kita dah jumpa diorang ni balik. Tunduk sikit. Okey, dah sampai tol NIA. Kiri. Ha? Kiri. Kiri? Ya. Abang pasang west tapi tak tengok apa. Kau nak pergi mana ni? Yang abang nak pergi tu lah, yang dekat Gold Coast. Itu jalan nak santai-santai. Orang bawa pantai. Jibam yang tertinggal belakang. Wah, aku rasa macam lagi slow Ezon ni. Tapi Jibam Nasak tadi dah pula habis aku tinggal dia tu. Ya, dia mana boleh duduk belakang kan? Jangan kau bakar dia sikit. Takkan dia tukar. Oi, video ni. Ha? Biar. Ha? Ni, tadi berapa kau ikut? Tak ada, meter aku 1.4 lebih. Turun bukit dapat 1.5. Dulu dapat 1.6. Takut turun bukit dah, karak kan. Tapi aku rasa Nasa tak boleh pergi tu tadi. Dia mesti nak potong Aku ingat hilang. Aku ingat kau dah order makan dah ke depan. Nasa mana? Nasa?
Ada apa? Dia dah makan dah. Depan lagi. Yelah. Depan ni baru keluar jalan besar. Tak tahu lah. Tengok lah. Kalau tak ada, tarik balik. Tak ada hal lah. Kalau tak ada, Nasa bagi location dia adalah mana dia. Buka. Orang ramai bang. Air surut. Oh, ramai orang. Tahu dia sampai belum? Nasa dah salah kedai. Sky. Nasa. Mana boleh? Oh, dia kena parking kat situ dia. Noah tanya tadi. Apa tadi? Noah, apa kau nak tanya aku tadi? Apa ni? Yang pasal Nasa full throttle apa? Macam mana? Nasa tadi dia kata dah pula habis lah. Habis eh? Tapi dia masih kat belakang lagi Ada tadi. sikit lagi aje. Apa tak bagi terus balon aku? Nampak dia lagi tahu. Kita tunggu kat depan ni, mana budak-budak ni tak nampak. Noah kata, ini mesti yang lain ni. Noah kata Nasa dah pula habis tu, tak boleh potong kau je dia tu. Ya ke? Tak jawab Noah. Tak apa lah. Sekejap lagi ambil meja tu. Okay, kita dah sampai kedai Kat City. Warung Kat City. Kita tunggu Haji Zain. Zain kata nak datang. Dia datang banting ni, bukan datang bangga lah. Ya, alah motor power. Tapi Oh ni lajak sikit je. nasi lemak. Itu ada tu. Tapi ke Forza boleh ikut konvoi lah. Boleh lah naik diorang. Nasi lemak. Nasi lemak. Paru telur. Bagi kau-kau ni. Paru telur. Pergedil. Dek, order dek. Alah, angkat tangan tu. Dah angkat-angkat tak ni rugi. Mau pasal dah berpeluh. Masa dia dah berpeluh, dia nak kejar kita orang tadi. Kita sampai depan tunggu mana pula diorang ni. Diorang isi jalan dalam ni. Kita nak tukar location lain lah tadi. Dia isi minyak pun kau tak tahu kan. Ni ke? Tak tengok kiri kanan. Kali pakai kado lah. Kalau tak ada, susah communicate lah. Tak guna kan, kau tak payah pakai kado Kalau ke. satu empat, tapi kado pun tak dengar. Berhenti lah. Tadi kita berhenti. Pakai Punya dua kado Blackpink pun dia tak pun tak guna. dengar. Pening lah asal kau ni. Kena ubah perangai lah. Bawa Kau nak sebab motor. apa kado? Haji kado kau tak dengar suruh berhenti. Mana? Ada aku cakap sok-sok berhenti. Kau tak tahu Haji tak link tadi. Ini sekarang nasi lemak sotong dengan telur. Kita orang nasi lemak sotong paru dengan telur. Lambat sikit. Paru-paru berair. Paru. Air pun kita minum kosong lah. Sebab malam tadi dah minum manis. Mana-mana tertarik orang lagi. Tertarik. Malam tadi minum Marcona. Oh, Marcona ganti Nescafe. Sebab Nescafe kan kita dah boycott kan. Itulah salah satunya perjuangan yang kita boleh buat. Marcona. Nampak. Lepas ni kita ke Mana paru? PD. Okey. Safaru. Okey. Ui, ada pun PD. Safaru jangan lupa RM15. Nasi Noah, Noah punya nasi ni lah. Tu dah juga pedas. Wih, pedas gila hari ni sambal dia. Aku berpeluh. Nasi cili dah pedas. Tengok hari ni bang.
Rumah lain. Mana kata dia gaul pun tidak. Sambal. Dia makan nasi tawar. Ayam pun tak makan. Order tapi tak makan. Dek. Berapa belur? Wah, ya sedih. Aku rasa orang sana dia sedap. Bawa saka ni. Anggai tinggal saka makan boleh. Okay, cover dengan pedasan. Apa benda ni? Ya, apa Tak rasa. Ha? Pelam. Pelam. Macam timun lah. Kalau dah nak boleh kat sini dulu memang buka pakai tangan lah. Aku tengok, jangan pakai gun. Pakai tangan. Dia nak kau suruh pakai tangan. Tapi dulu orang tak banyak sangat pakai gun. So dia naik Grab. Mana nak repeat yang ada. Nak repeat tak puas hati lah. Dia kalau ikut angin orang, lagi boleh. Wah, kalau aku seorang tadi berapa naik noh? Kalau motor aku tu 165 boleh kan? Mana lu kena ni? Maknanya NASA lagi jauh. Belakang dia. Belakang. Tak. Kalau Kalau mana boleh duduk belakang dia mesti nak depan dia tapi tadi dia kata dia tak pulas lagi. biasalah. Habis Dia lupa matikan aircon dah tu. Lain kali mati aircon buka tingkap. Pakai blower je, pakai blower. Mati aircon. Kali ni dia punya visor dah tinggi sikit. Ha. Tinggi sikit. Dia punya aerodinamik tu kan. Visor dia kan pendek je. Kau dah tukar Patut kau laju sikit tadi. Okey kan? Okey. Dia boleh tunduk sikit, dia tak ada rasa angin lah. Lepas. Tinggi kau. Tapi Tak lepas. tak lepas lah. Tak lepas. Tinggi ni je. Kot. Tapi kau tunduk sikit, ada okey. Okey. Nasa tunjuk ni, Nasa tunjuk ke? Tak. Yang aku tukar, dulu pernah tukar kan. Ingat kan? 1.3 kau dah gitu. Ah, tukar pendek kan? Tak boleh. Tak boleh. Dia sebab pakai arai je. Kalau dia pakai helmet lain. Yang pendek tu mesti helmet. Ya. Tapi aku tak boleh. Aku bawa motor tak boleh ada tu. Bukan masalah tak boleh, kena ada je. Dia Tak. kita Aku ada. Aku tak puas. Aku kena bawah juga biar angin terus macam tu. Kalau tak ada dia berat motor. Eh. Dan tahan angin. Tu aku tak boleh. Maknanya kalau aku naik macam ni lagi Tapi kalau kena power. angin macam dekat Elite tu, dekat Elite. Lagi sorry tu. Yang KVE tak. Kalau kita nak kena yang KVE menghala ke KL tu. Lift kan. Ha. Naik orang tu kan. Macam gila. Okey, kiri kanan datang. Ni belakang. Kiri kanan tak lewat apa lah. Tu angin lintang. Oh, dah tukar tu bang? Yang indah bang? Dah tu? Lepas tukar balik? Tak, Amra tukar dah? Yang indah? Pernah. Betul makan yang asal? Polisi aku tu rendah sah. Ni. Yang okey? Rendah. Tapi aku boleh naikkan tadi. Memang betul tak memang coveran memang ni lah. Itu pun dah tunduk udang sikit tadi. Tunggu nak Batman dah. Tanduk Batman. Batman. Gila motor dah lama tu sadai tiba-tiba full throttle lama risau kat aku. Tapi boleh lah Ayah goyang kan? Goyang. Aku kau nak tak boleh. Semalam langgar lain putih pun. Lagi ni? Tak tanya. Hari ni aku bayar cuma tunggu doa je lah. Baca doa. Duduk je. Kalau rezeki sahabat. Amin. Kami semua. Amin. Malaysia punya. Pendek je. Kali asyik bayar bagi rumah ni. Dekat masjid Nau dekat parking tu depan parking depan tu. Ni yang masjid depan. Sekali-sekali boleh lah. Depan mana? Kalau 3-4 hari seminggu, baik duduk rumah haji tu. Kita dah settle. Sky mana Sky? Oh toilet. Kita pergi ke toilet dulu. Alhamdulillah dah kenyang makan lah. Sedap tak? Tapi pedas lah sambal dia hari ni. Jalan je. Ada jalan kau jalan je. Ada jalan kau jalan je terus lah. Oh ni pantai dia juga ni, pantai Bagalalang. Dia ni apa ni? Apa dia fukut-fukut ni. Panjang lah pantai dah. Gelak. Nuang pening gitu. Ni pening kan siapa suruh pakai motor kelas. Laju sikit. Laju sini. Depan tu. Skuter member.
Straight pun tak apa, straight pun tak apa. Dalam set ni. Okey. Op. Jangan depan sangat, belakang sikit. Sky tu belakang sikit. Seronok belakang sikit. Okey, kita dah makan tadi ni, kita jalan balik slow-slow. NASA mendalui lah, dia jadi lead. Agak harap dia tak bawa laju lah. Ini kita dah kontak Cardo dengan dia, senang lah kita kawal dia. Kita boleh, kalau kita nak ru'yah dia pun boleh daripada motor. Dia ni bila dapat throttle dia akan hilang sikit kawalan diri. Kita ru'yah dia lah daripada jauh. Ya ni ada kedai berhenti minum. Mana-mana suka tingkau lah, aku ikut je. Jangan Noah kata kenyang dah lah, Noah taki kecil. Okey, kita balik ikut jalan lama. Tapi boleh juga nak lalu ikut KLIA ni. Kan, kalau KLIA lah. Diorang ni kalau tak speed, diorang tak puas. So, diorang kena speed sikit. Go. Polis tu escort. Kalau nak laju ikut polis tu. Okey. Terus masuk balai. Berapa jam dah nak sampai dah? 53 minit je. Oh, 53 minit. Okey. Aku tertinggal kat belakang ni. Aku tengah kejar kau. Okey, aku tengah kejar. Okey, boleh perah. Di sel depan ni. Boleh berhenti sel. Isi minyak. Aku kita nak escort je ni. Itu lah. Kat mana je? Kat mana? Video je. Isi minyak. Dah betul. Ni. Kita ada gaduh lah, kamera dia ada. Escort Kau nak ikut dia, jalan dulu. Boleh tu kan? Aku ada 105. Lepas kan? Jalan terus. Ni arena dah. Kena ni. Bang, tangkap dia bang. Jahanam motor aku. Motor aku ni motor melawak, bukan motor buat laju. Laju, potong. Alhamdulillah kita dah sampai ke Jasmine Bistro. Kita nak minum air dulu. Ni pun boleh tahan juga ni. Dia tinggal ni semua. Apa kawan-kawan ni lah. Kau tak tahu kita orang isi minyak? Tahu? Oh, kita orang isi minyak ni. Aku mula nak isi minyak dekat yang mula-mula tu. Lepas tu kata ini ada motor polis ni. Okey, kita ikut je lah, dia senang sikit tadi. Tu straight tadi tu. Oh, polis pun dah sesat hari kan. Kita pun bantai je dia tadi. Motor apa punya? Ni. Mana? Ni. Tit. Kunci mati kan. Lagi sekali pusing. Tinggal dah. Dia pusing sekali je tu, dia kena 2 kali. Tadi kau nampak tak tadi? Depan mata kau. Aku potong nasa. Nampak? Dia tak boleh pergi lah, dia pulang habis kan? Masa kat sebelah orang buat tu.
KLIA kan. Nampak? Tapi mungkin sama sebab berat dia seorang sama dengan berat Haji dengan Ajar kot. Tak mungkin lah. Takkanlah dia sampai 130. Aku kalau berat aku paling banyak pun 70. Ajar kata 60 lebih. 13. Takkan dia 13. Dia 80. Maknanya Tak lagi lah ni. cannot go. Betul lagi dia pergi tukar. Dia cannot go. Nanti dia dah buat exhaust je. Dia baru buat exhaust baru kan. Stage 1 semua belum lagi kan. Tak tahu. Itu dah lama juga dia buat. Tapi tak tahu aku dia dah buat dia ni. Dalam kau dia buat senyap-senyap kan. Dia buat senyap kita tak tahu. Tak apa. Janji 91. dapat saya. 191. Jangan fikir banyak asal kejadian tadi tu. Aku rasa aku tak rakam lah. Rekod bateri habis lah. Haji angkat tangan tau. Puas aku dapat tinggal korang sah. Pasal aku naik 2 orang sah. Tapi Habis tadi 14. Side ground apa? Pukul tadi 14. Haji betul. Tapi terasa dia akan nak pergi sikit-sikit dia ada sikit. Kalau lambat. Tapi kalau open tak ada, tak pergi lah. Ni open exhaust yang aku pakai biasa. Yang ni lawas sangat. Yang ni ada lah. Lepas tu aku tengok kalau NASA depan kan aku nampak ni boleh ni. Okey sama. Kalau Haji seorang tadi, fikirlah sendiri lah. Lu fikirlah sendiri sah. Antara ni duit je Cah. Kau nak stage berapa kau nak Cah? Tak payah sah. Bikin buat apa sah. Nanti aku susah sah.